Assalamualaikum guys, pada video hari ni aku nak kongsikan sedikit lah berkaitan dengan satu pengalaman lalu. Yang mana anda lihat dalam video ni, ini adalah satu bahan R&D ataupun Research and Development berkaitan dengan satu perangkat kelulut. Aku buat untuk khas bagi dapatkan spesies Thoracea. Tapi yang dapat korang boleh tengok sini, nampak tak? Di sini ada satu koloni spesies Fuscobalteta. Dan di atas ni juga ada satu koloni spesies yang sama juga. Dia bersarang pada bahagian bawah ni. Dan untuk spesies di hadapan ni, dia bersarang menempel pada bahagian dalam sini. Nampak? Ini adalah semua dia punya sarang lah. Propolis dia ni. Apa yang nak diceritakan, sarang ni bukan berada di tepi sini, di bawah sini. Dia berada di tepi sarang penyengat lah yang pernah aku buat video sebelum ni. Dia mana ni aku letak di tepi tangki air rumah. So aku buat turun hari ni, aku nak tengok balik dia punya keadaan. Jadi untuk spesies Fuscobalteta ni ataupun spesies kecil ni, seperti yang ramai tahulah, dia punya penghasilan madu memang sangat sedikit. Lepas tu nak ambil dia pun memang sangat susah. Dia kena perah apa semua kan. Tapi apa yang aku boleh bagi tahu juga, dia punya rasa madu tu lebih manis daripada biasa. Dan dia punya kualiti madu lebih baik lagi. Okey, so aku nak review pula untuk yang tepi sini. Kalau korang nak tengok dia punya bentuk kantung madu untuk spesies kecil ni pun, aku boleh tunjuk di bahagian dalam. Korang komen nanti ya.